Lepas tu cara pemakaian pula bergantung pada individu sendiri. Okey, nak cara pakai macam ni, macam saya pakai. Okey, Assalamualaikum. Kembali ke channel Awana Jentera Perang. Abang pergi berjuang dulu sayang. Okey, ni sementara tunggu kontena ni, saya buat review review pasal apa? Okey, pasal dua produk ni. Okey, dua produk ni, Perfume Paradise. Okey, Perfume Paradise ni dia ada botol kecil hingga botol besar. Okey, ni 30 ml. Okey, 30 ml. Okey, yang ni, yang biru gelap ni untuk lelaki, dan biru yang warna pink ni untuk wanita. Okey, macam saya beritahu pada anda, okey, untuk yang warna biru ni, untuk lelaki ni, dia ada 15 bauan untuk lelaki. Okey, Aquadi, Kim Portrait, Titan dan lain-lain. Okey, ni kat bawah ni ada tulis. Macam saya pakai Aquadi lah. Okey, Aquadi ni, okey, bagi saya tak suka keras sangat. Tak suka keras sangat, lembut sangat. Okey, jadi saya ambil dua-dua. Tak keras, tak lembut. Okey. Lepas tu dalam masa yang sama untuk wanita pula. Okey, untuk wanita dia ada 30 pilihan wangian. Okey, macam ni Bombshell lah. Okey, macam ni rumah saya. Saya pinjam rumah saya. Okey, kadang-kadang pun saya pakai juga sebab bau dia sedap juga. Okey, ni untuk wanita punya lah kan. Bau dia keras lembut. Tapi khas untuk wanita lah. Okey, tapi kalau lelaki nak pakai boleh juga. Okey, dia pertama dia ada 30 pilihan wangian. Untuk wanita ada banyak wangian dia. Okey, daripada botol besar sampai daripada botol kecil hingga botol besar. Okey. Okey, dia punya yang pertama Bombshell Viva La Gucci. Okey, lepas tu Prima Donna. Okey, lepas tu dan lain-lain lah. Nanti awak boleh tengok, awak tekan link yang saya kasih. Link yang pertama tu link untuk produk lelaki, link yang kedua untuk produk wanita wangian. Okey, boleh tengok. Okey, dia ada botol kecil hingga botol besar. Okey, lepas tu dalam masa yang sama pula, okey, wangian ni, okey, dia boleh tahan, okey, dia boleh tahan 48 jam. Lepas tu dalam masa yang sama ada yang kata 72 jam. Okey, tapi tu pulang, bagi saya 48 jam. Okey, memang tahan lama. Lepas tu dalam masa yang sama pula, dia ni mesra solat. Anda boleh bawa pergi solat. Okey, anda boleh bawa pergi solat. Okey, lepas tu cara pemakaian pula bergantung pada individu sendiri. Okey guys, saya masukkan iklan dashcam saya sekejap. Yang mana nak dapatkan kamera Rockcam S3 ini, okey, boleh klik link di atas atau di bawah sekarang. Okey, kamera dashcam bukan lagi satu kendak, tapi satu keperluan, satu kenderaan, satu kamera dashcam Rockcam S3. Okey, dapatkan sekarang, harga sangat-sangat mampu milik. Okey guys, okey, nak cara pakai macam ni, macam saya pakai kat sini dengan belakang. Okey, saya pakai. Okey, lepas tu dalam masa yang sama, kalau awak suka nak pakai kat sini lagi, lepas tu kat sini pun boleh juga. Tak ada masalah, 4 tempat. Okey, kalau awak nak ikut prosedur apa, cara pakai minyak wangi, okey, awak nak ikut cara pemakaian, boleh juga. Macam saya pakai ni lah 2 tempat, atau saya pakai 4 tempat lah. Okay, nanti ni saya akan biarkan lah. Lepas tu dalam masa yang sama pula, untuk perfume ni, kenapa kita perlukan perfume? Okay, pertama okay, bagi mewangikan diri kita. Okey, nak wangikan diri kita. Lepas tu yang kedua pula, penampilan diri kita. Lepas tu dalam masa yang sama, buatkan orang rasa selesa untuk kita. Okey, lepas mandi kita tak pakai apa-apa kan. Jadi kalau kita combine pula bedak dengan minyak wangi, kan cantik.
Ni borak lah santai. Untuk minyak wangi ni, okay, macam saya cakap, dia ada botol kecil hingga botol besar. Okay, ini minyak wangi dia 30 ml paling besar ni. Mampu milik, harga sangat-sangat mampu milik. Okay, harga sangat-sangat mampu milik. Anda boleh klik link di atas atau klik link di bawah. Okay, harga sangat-sangat daripada murah sampailah harga yang mampu milik. Okay, daripada botol kecil hingga botol besar. Okay, boleh dapatkan sekarang Perfume Paradise. Berminat, sila klik link di atas atau di bawah dari saya. Awalan dia terkurang, abang pergi tujuan saya. Dapatkan sekarang. Okay, bye.